Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi guys. Selamat datang ke dalam siaran langsung untuk Warzone Northern Digital Clash yang dianjurkan oleh UUM bersama-sama dengan Makda dan juga UUM Esport. Jadi untuk pagi ini kita akan terus masuk ke dalam PUBG Mobile dan hari ini saya tidak berseorangan di mana saya akan duo caster bersama-sama dengan rakan sahabat saya pada hari ini, Arif. Arif. Yep, betul tu. Tapi kalau kita lihatkan dengan 17 pasukan 68 pemain yang akan berentak di map yang pertama dan circle yang pertama telah pun membulat di kawasan atas sebenarnya. Yang sebenarnya Poliana, Stolber, Severny juga akan ada pasukan yang akan cuba mendapatkan kompon terlebih dahulu dan banyak pertarungan yang akan kita lihatkan pada pagi ini, tetapi Yasnaya maupun Severny ada 2-3 pasukan yang akan cuba untuk mendapatkan attachment terlebih dahulu dan peperangan mungkin akan bermula sebentar saja lagi, tetapi sekarang ini di kawasan jalanan yang akan menghubungkan ke bahagian Severny nampaknya, tetapi Preman Jago kali ini cuba mengambil attachment dan juga kenderaan untuk diguna pakai sebenarnya, tetapi mungkin ada kontes mereka akan mendapatkan souvenir ataupun sebaliknya untuk kali ini. Dan kita tahu Eric, sebenarnya satu champion sahaja yang akan menjadikan winner-winner chicken dinner yang sangat-sangat berharga di dalam UUM Digital Warzone kali ini. Ya, tepat sekali. Itulah dia kita kata ini pun lagi pun ini baru persaingan yang pertama kan dan kita akan lihatkan sedikit mungkin permainan yang agak perlahan boleh kita kata sebab yelah rata-rata player nak warm up, nak kenal-kenal antara satu sama lain. Tapi boy daripada pasukan daripada siapa ni? SDS telah mendapatkan seorang pemain. Kita lihatkan pasukan Ya, mana ni. oh satu tembakan telah pun dilepaskan di mana Rocket Esport telah pun mendapatkan satu mata yang sangat-sangat berharga kali ini, sepertinya pasukan uh, Negvis Blitz NCS seperti kehilangan seorang pemain secara tiba-tiba nampaknya, tetapi masih lagi ada 67 pemain yang berbaki di map yang pertama, tapi di hadapan mereka ada satu lagi pasukan yang perlu diselesaikan dengan lebih perlahan, di mana pasukan Elma yang berada di hadapan, tapi Ibels telah pun dimatikan secara langsung, menjadikan pemain yang kedua telah pun dikeluarkan secara langsung ke lobi utama kali ini. Ya, tepat sekali kita katakan begitu banyak pertempuran juga berlaku. Tak adalah banyak, kita katakan baru 2 sebenarnya pertempuran yang berlaku dekat pertandingan pertama ni. Namun kita katakan mungkin pengelolaan yang agak kurang baik untuk pasukan tersebut di mana kehilangan seorang pemain dengan begitu awal sebenarnya. Jadi mereka Iya, perlu lebih berhati-hati sebenarnya untuk persaingan yang pertama ni, di mana persaingan yang pertama ni juga walaupun kita kata nak warm up, tapi persaingan yang pertama ni juga boleh jadi pembakar semangat sebenarnya. Di mana kita katakan ya kalau contohlah first map kita chicken, mesti kita lagi semangat nak main map kedua, betul? Map kedua, map ketiga betul. dan seterusnya. Tapi sekarang ini pasukan daripada Ronin Squad yang cuba berada di kawasan Mansion dan juga Yasnaya Poliana, sebenarnya mereka cuba mencari info-info yang lebih penting untuk tak apa, Ha, awal langkah, ha. awal langkah, awal langkah, Tak awal apa. Kita langkah. orang tak nampak, kita orang tak nampak, don't worry Serius tak Ya, ya, nampak. ya. Tapi saya tak nak macam dulu lah, saya tak nak membahas kereta ini terlalu cantik ke apa, saya tak nak. Saya nak smooth je. Ya. Tapi itulah dia Aibal yang dikeluarkan sebentar tadi. Seorang pemain mereka hilang pada waktu ini daripada pasukan UM Jalur Langit. So UM akan hantar 2 pasukan sebenarnya untuk hari ini, di mana kita ada Black Rose dan juga Jalur Langit. Tapi untuk Jalur Langit kehilangan seorang pemain mungkin tidak mematahkan semangat mereka, di mana Kimi, Zik dan juga Dylan masih lagi kekal di kawasan ini. Jadi kita katakan ya masih lagi selamat untuk mereka. Mana tak ada mana-mana pasukan berdekatan dengan kawasan Gatka ini. Betul, tapi kenderaan yang sangat-sangat baru kali ini.
update yang sudah pun datang 4.4 kalau kita lihat dengan penambahbaikan sedikit demi sedikit daripada PUBG Mobile, tapi kali ini pemain dari Preman Jago masih mengawal dengan begitu perlahan, tetapi tempo permainan mereka cuba memberikan informasi dengan lebih tepat, di mana salah satu player-player mereka sudah pun berpecah satu demi satu, meletakkan mereka di bahagian sekitar Stolber nampaknya, tapi sekarang ini Circle telah pun bergerak secara langsungnya membuatkan lebih kurang 8 pasukan yang berada di luar Circle perlu masuk ke dalam Circle yang pertama sebenarnya. Tapi 17 pasukan masih lagi terlihat, tetapi dengan soft spoken mencuba untuk mencari kenderaan yang satu lagi, kerana bagi ni agak begitu berbahaya kalau dinaiki dengan 2 player sebenarnya, Eric. Ya, tepat sekali. So, ke mana-mana kepada bidadari di luar sana yang nak cari boyfriend, ni soft spoken ni. Dia orang semua satu team soft spoken. Tengok. Langgar Aduh. ni pun lembut je. Nampak? Turun. Masuk balik. Dia langgar apa? Jerami ni pun dia relax je. Soft spoken betul. Betul-betul je. Tolong jangan langgar tengok kita orang tengok. Dia tak boleh Itulah. Itulah. Ada je nak membahasnya kita orang. Yelah, bila awal-awal macam ni tak ada fight kan. Kita orang tak tahu kadang-kadang. Kan tak tahu. Dia macam, yelah kau nak bahas apa kan. Dah tak ada fight kan. Ya. So kita tengok benda-benda ni je lah kan. Reaksi-reaksi kelakar daripada player-player kita. Kalau kita Ayo. lihatkan di kawasan atas sebenarnya berhampiran dengan kawasan sekolah terlebih dahulu, seperti ada uh, pertarungan yang mungkin akan membuatkan kawasan Rozok maupun kawasan sekolah yang akan mungkin melihatkan satu-satunya pasukan, di mana kali ini kalau kita lihat kembalinya Agent in Pyjamas yang kembali ke dalam tournament kali ini, tetapi dengan adanya mereka, adakah mungkin mereka akan mendapatkan winner-winner chicken dinner ataupun sebaliknya? Dan kita tahu keberadaan mereka di arena e-sport sebenarnya sudah pun membuktikan walaupun mereka comeback, mungkin tak semestinya pasukan ini agak terlalu kuat, dan anda jangan takut-takut dengan pasukan-pasukan yang beraksi pada pagi ini kerana kita tahu semuanya sama, ada kelebihan, ada kekurangan dan sebaliknya, Eric. Ya, tepat sekali. Saya tertarik dengan Nero. Rosemary nama dia sekarang. Ini betul-betul ambil vibe Rosemary Auto clutch ni 1v4 ni sekejap gini. Confirm ni Nero. Mana tahu ada momen kan. Tapi Kan? apa pun yang terjadi, circle yang kedua sekarang ini dah pun bertukar ke kawasan Yasnaya sekali lagi. Di antara kawasan Severny dan juga School juga akan terdapat di dalam kawasan circle, di mana rata-rata pasukan sekarang ini dah pun berjaya untuk dapatkan circle sebenarnya. Lain pula untuk pasukan ini. Ui, tengok. Dia nak dapatkan gun. Oh. Perempat pulas. Oh, dah habis. For handsome boy sekarang ni. Dia kata, ada gun menarik. Big gun, wow. Ya, Ryota. helmet level 3, vest Oh. level 3. Okey, cantik dia kata. Baik. Jom berperang. Ya, jom berperang. Mana G dan juga Ryota untuk daripada SDS. Orang main untuk sini Baik doh. Minyak lu. Saya kan kalau main PUBG saya tak pernah bawa minyak. Ya, betul. Tapi kalau macam support member kan, Habis sangat kan? kau pandu. Habis sangat kan? Aku isi minyak. Datang. Tumpang. Bawa aku. Tentu saya. Aduh, nak bawa minyak. Peluru nak bawa 500 mana? Lepas nak bawa minyak. Tapi kalau macam pakai kereta macam Dacia tu boleh lah, letak dalam bonnet. Siap-siap. Oh, boleh lah. Boleh. Tapi Tapi melihatkan di circle yang kedua, kalau kita lihatkan juga apa, 2-3 pasukan cuba untuk mendapatkan tempat sebenarnya, tetapi kali ini di bahagian berdekatan Severny, Elma sudah pun datang ke kawasan Prime 6-7 nampaknya, tetapi parking tepi tu yang tu. 6-7. Tapi Ya. diorang tu dengan kuasa seperti tadi tembakan terus lepaskan. Oh. Baik daripada Nishi. Dapat gun Hyper. Tembakan yang betul tajam dengan skop 4 dan juga M4. Tengok 396 peluru. Mana boleh nak bawa minyak? Satu tembakan. Itulah dia. Tapi Habis terus. berjaya mendapatkan.
satu mata yang pertama bagi mereka juga, tapi kali ini dengan 17 pasukan masih lagi ada untuk map Ha, yang pertama Erangel tapi smoke. Alamak, alamak dan nak boleh lah keluar. tu. Ish, tak. Boleh lah tu. Boleh lah tu kan, Fik kan? Bonus, bonus, Janji boleh bonus. loot. Itulah dia satu mata singkir yang kita katakan sangat-sangat berharga untuk mereka. Di mana kita katakan bukan senang nak dapat kill ni kan. Dapat kill ni Ya, kita bukan katakan senang. satu benda yang banggalah sebenarnya untuk mereka. Tapi Miro sekarang ni bersama-sama dengan Taroman, Haji dan juga Neko daripada pasukan Cahidun Mahmud. Dia panjang sikit sebab dia ada apa? 2 O dengan 3 D. Dia jadi Mahmud. Dia ada kena Akak-akak. bunyi. Dia kena bunyi qol-qolah sikit belakang. Mahmud. Itu. Dia kena tekan sikit kan. Sekarang Ya, ni betul betul. Merol mencari kawasan yang lebih baik untuk mereka. Dia pusing-pusing, saya pun tak tahu dia nak pergi mana sebenarnya. Tapi tak apa, kita tengok je dia. Dia nak buat apa kan. Ya, betul. Tapi sekarang ini kalau kita lihatkan di kawasan Strawberry sepertinya ada 2-3 pasukan yang akan cuba untuk mendapatkan di kawasan bawah sebenarnya. Tapi oi di kawasan tepi itu nampaknya ada 1-2 pasukan daripada star player. Nampak cuba meninjau-ninjau terlebih dahulu apakah yang akan dipertaruhkan oleh mereka sekarang ini di map yang pertama. Satu pergerakan semula tetapi sekali lagi nampak Ha, kelibat. Oh lama ha. langgar lagi. Fik, jangan langgar member tu Aduh. Fik. Kesian member tu. Pagi-pagi dah banyak 3 kali pelanggaran yang telah pun dilakukan oleh player-player kali ini dan kalau kita lihatkan memang sangat-sangat cantik nampaknya tapi satu tembakan dilepaskan secara langsung menghalau player-player daripada NCS sebenarnya sekarang ini di kawasan berdekatan. Tetapi untuk kali ini pasukan yang kalau kita lihat nampaknya perlu berjaga-jaga terlebih dahulu. Pasukan-pasukan lain juga akan mengambil kesempatan sekarang ini. Malas sekali. Ryan sudah pun jatuh. Dilanggar macam gitu saja. Telah pun dikeluarkan secara langsung. 2 pemain telah pun hilang NCS secara tiba-tiba, Eric. Apa Ya, yang terjadi tepat kepada sekali. mereka? Tapi bagi saya, diorang tak perlu lari daripada compound tu tadi. Diorang ada satu ground yang diorang boleh pegang. Bila diorang keluar daripada compound tu, diorang akan jadi vulnerable tau. Di Oh, mana mereka oh. akan diganggu oleh mana-mana pasukan yang tunggu diorang kat situ. Sebab diorang ada compound, diorang ada rumah. So why not keluar? Why diorang tak defend? So kalau diorang defend tadi, kemungkinan besar diorang boleh menang dekat situ. Tapi diorang Betul, keluar kan, tetapi kalau jadi kita tu. lihatkan dia kena tembakan sekarang ini dalam kedudukan yang berbahaya untuk player-player daripada NCS. Adakah kali ini mereka akan diratakan menjadi pasukan yang agak orang kata kucak-kacir sebenarnya. Tetapi kali ini circle yang ketiga menandakan kebahagiaan Yasnaya Poliana menyebabkan pasukan-pasukan lain cuba membuat satu rotation untuk mereka masuk dengan secara lebih berhati-hati sebenarnya. Tetapi kali ini mereka akan berentap. Pemain dari UUM Jalur Langit akan cuba mempertahankan compound mereka sekarang ini berdekatan dengan dua tim yang ada di kawasan ini sebenarnya dan mungkin adakah mereka akan mempertahankan kerana mereka mempunyai circle yang sangat-sangat begitu terbaik sekali ini. Diorang luar circle sebenarnya, Rik. Oh, Nampak? luas kan? Kedudukan iya tepat sekali. Diorang berada di luar circle. Nak tak nak diorang kena gerak. Tapi kat depan diorang, kalau kita lihatkan sekarang ini, daripada Rocket Esport dah pun tunggu mereka. Tapi T-Live dah pun dijatuhkan terus. Oh, saya ingatkan dah dihabiskan sebenarnya. Tapi belum sebenarnya. Oh, Sini. belum belum belum. Kita lihatkan sekarang ini, Moon Bieber cuba untuk melakukan pertahanan di kawasan ini. NZ. Dia lagi cuba untuk bertahan. Snake anomali daripada bahagian kiri. Kalau mau jatuh juga. Dia seorang saja yang tinggal pada ketika ini. Oh my god. Oh, Oh my god. Moon Bieber nyawa agak rendah sebenarnya. Tapi ada satu lagi player yang masih lagi bertahan. Maknanya dia ada 2 player yang sudah pun jatuh, 2 lagi masih lagi hidup sekarang ini. Kalau Ya. kita lihatkan satu bom yang dilontarkan tidak kena tapi mereka seperti akan dikontes terlebih dahulu sekarang ini. Mama perlu berjaga-jaga. Satu tembakan dia pula yang Allah. terkena sekarang ini. Sudah pun terjatuh. Ini akan mengelirukan. DPS sudah pun dipegang oleh Mumbia.
Oh, kali ini dalam kedudukan yang berbahaya. Nyawa akan dikurangkan secara langsung sekarang ini. Micro Uzi berdepan dengan DBS sekarang dengan 3 kill yang ada pada mereka. Adakah akan diratakan ataupun mereka akan dikeluarkan secara langsungnya? Ronin Squad berhadapan dengan UUM Black Rose di kawasan berjerami sebenarnya. Tetapi kali ini dia akan menyelinap di kawasan belakang. Tapi ada satu lagi pasukan sebenarnya, iaitu Novus Team yang agak begitu jauh sebenarnya. Cubaan untuk menyelamat terlebih dahulu sekarang ini akan kita lihatkan apakah yang mungkin akan berlaku selepas ini. Tetapi 16 pasukan masih lagi bertahan, pergerakan cuba untuk menyelamatkan dua rakan mereka. Kali ini akan cuba menghasilkan sesuatu. Adakah 4 lawan 1? Tapi malang sekali. Terkeluar terus nampaknya Ronin Squad di tempat yang ke-16, Eric. Agak begitu malang untuk mereka juga di map yang pertama. Ya, tepat sekali pasukan yang kedua sebenarnya yang meninggalkan kita. Tapi Mirul akan lihat sekarang ini. Tembakan berharit hampir saja untuk mendapatkan Mirul daripada pasukan Agent in Pyjamas yang masih lagi cuba untuk bertahan dengan 4 orang pemain mereka. Kita katakan perlu lebih berhati-hati. Mereka berada sedikit di kawasan low ground. Jadi di pasukan daripada bahagian atas akan dapat lihatkan mereka dengan begitu baik sekali sebenarnya. Jadi itulah yang mereka perlu berjaga-jaga. Dan sekarang ini circle semakin mengecil. Di mana terus menarik ke kawasan Yasnaya Polyana. Tapi mana kita dapat lihatkan dia dapat lihatkan sebenarnya ke arah pasukan UM Black Rose tadi. Yang berada di satu kawasan yang terbuka. Di mana mereka perlu bergerak sebenarnya di kawasan tersebut. Mereka tak ada circle. Tapi Ya, Haris, betul. dia dapat jackpot pula kat sini. Oh, Airdrop depan muka jatuh. memang betul-betul luck the team yang bagi mereka sekarang ini untuk player daripada Novus Team. Tapi sekarang mereka melihatkan ke arah Black Rose. Terlebih dahulu satu tembakan AUG A3 yang akan lebih berhati-hati sekarang ini. Cubaan untuk rakan-rakan yang lain melihatkan di pelbagai sudut, nampaknya mungkin ada 2-3 pasukan cuba untuk memasuki ke kawasan perbandaran Yasnaya Polyana nampaknya. Tetapi kali ini player dari AJM Pyjamas cuba menakluki kawasan tebing nampaknya. Dan kita tahu kawasan tebing ini agak begitu famous di bahagian Yasnaya Polyana. Tetapi malang sekali, seperti ada kejatuhan yang sudah pun berlaku. Satu tembakan demi tembakan telah pun dilepaskan. Mumbai akan dijatuhkan secara langsung sekarang ini. Tetapi pasukan dari For Handsome Boy akan menjadi duri dalam daging nampaknya. Satu tembakan yang cuba dilepaskan, agak-agak akan kita lihatkan Ryota terlebih dahulu membersihkan kenderaan. Satu tembakan akan cuba dilepaskan. Memang nyawa agak begitu rendah. Terus dihabiskan secara langsung sekarang ini. 15 pasukan, 53 pemain yang masih lagi ada rakan-rakannya. Oi, lagi tembakan rampang menghasilkan 3 kill secara langsung. Secara totalnya 7. 7. Memang Gila. cantik lah, macam bunga lah pagi Yup. ni. Betul-betul handsome sebenarnya for handsome boy pada ketika ini. Ujung mata singkir di tangan mereka memang betul-betul selesa. Dan T-Life sekarang ini daripada Black Rose terpaksa menjadi lone survival untuk mereka. Nak tak nak dia kena cuba untuk survive. Tapi dia masih ada lagi circle kat sini. So boleh Ya, dikatakan selamat lah kalau dia tak dirusuh dekat sini. Kan? Tapi itulah kita kata. circle. Pada masa yang Circle sama. untuk hujung. Betul. Tapi untuk Rocket Esports sekarang ini juga dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Di mana kita dapat lihatkan boy flanking yang dilakukan oleh mereka. Agak baik. Cuba untuk mencari pemain di bahagian bawah. Tapi sekarang ini dapat lihatkan seorang lagi. Raja terus di tempat yang ke-14. 13 pasukan saja lagi yang tinggal dan sekarang ini 6 mata singkir diberikan kepada pasukan Rocket Esports. Agak ganas juga permainan daripada mereka sebenarnya tadi. Di mana kita dapat lihatkan boy melakukan satu flanking yang kita katakan sangat-sangat berharga untuk pasukan mereka. Betul tu. Tapi 13 pasukan kali ini akan cuba masuki circle yang keempat sebenarnya. Ada cubaan kontes di bahagian belakang dan kali ini player-player daripada AOX Area 99 nampaknya mereka sedikit mungkin tertekan kerana Blue Zone kali ini agak begitu pedih bagi mereka. Satu tembakan yang telah pun dilepaskan sebenarnya dengan kedua-dua pasukan cuba untuk mengelakkan daripada peperangan yang sangat-sangat besar. Tapi di bahagian-bahagian lain juga ada yang mungkin cuba untuk menyelamat peperangan yang telah pun kita lihat di kawasan sekitar. Tapi memang cantiklah circle ni. Ejen Impi Jamas tak perlu bergerak dengan begitu banyak sebenarnya di kawasan mereka. Mereka perlu tunggu je macam macam nak
Okey, kita tunggu kan. Siapa nak masuk? Mungkin mereka akan dirusuh sebenarnya, Eric. Ya, tepat sekali. Tapi kita katakan sekarang ini lontaran grenade tangan dan juga api-api terus dibaling ke arah pasukan Prime 67 yang berada di hujung sana, di mana mereka memang betul-betul dalam keadaan tertekan sekarang ini. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatkan begitu banyak knockdown berlaku. Barry juga dijatuhkan pada masa yang sama. Newbies terus dikeluarkan, meninggalkan 3 saja lagi untuk pasukan AOX Area X99. Tapi DICE dapatkan seorang lagi pemain terus dikeluarkan secara langsung pada ketika ini. Namun Hafi terpaksa sebenarnya untuk bertahan, Arif. Dia tak perlu nak buat apa-apa dekat sini. Agak sukar mereka Ya. nak keluar, nak selamatkan rakan-rakan mereka dekat situ. Ya, betul tu. Tapi kalau kita lihatkan mereka banyak ditentang sebenarnya, ditembak dari pelbagai arah sebenarnya, tetapi di atas ada Rocket Esport yang masih lagi menunggu. Mereka membuat smoke cubaan untuk masuk ke hadapan sedikit saja kerana ada satu pasukan yang menjaga circle tersebut, tetapi tembakan UJ3 akan digunakan pakai dengan skop 4. Oh, ya, hampir-hampir cuma mengambil damage sedikit demi sedikit. UP daripada MIS akan digugurkan secara langsung sekarang ini. 12 pasukan saja tinggal, tapi Boy akan cuba untuk dijatuhkan. Malang sekali, dihapuskan dengan segera. Dua yang tinggal sekarang ini, player-player daripada Cahidun Mahmud akan cuba untuk memberikan informasi. Dan sekarang ini mereka ada 4 player. Satu tembakan cuba dilepaskan. Neko berada di belakang sebenarnya. Sekarang ini cubaan untuk menjaga kawasan mereka, kerana mereka betul-betul ada kawasan tebing yang betul-betul memang ujung-ujung. Nak tak nak mereka, malang sekali. Pride telah pun dikeluarkan secara langsung. Nampaknya dengan satu player kali ini meninggalkan satu dua player. Ya, Macam tepat nampak satu sekali. player. Begitu 2 player lagi. Sino pun masih ada lagi dekat situ. Tapi sekarang ini kita fokuskan di kawasan ini. Tony Kiev cuba untuk melakukan tembakan. Kim Min Ju terus dijatuhkan sebenarnya pada ketika ini. Baik, daripada Tony Kiev. Dia dengar ada beberapa lagi step dekat sini. Terus mencari Mei. Akan terus dihancurkan. Yap. Habis terus rata untuk pasukan mereka. 12 mata singkir sekarang ini di tangan pasukan For Handsome Boy. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatkan dekat kawasan ini 11 hours sleep. Nikif terus turun ke bahagian bawah mencari Rokia. Dapatkan satu pada ketika ini. Mencari saki-baki pemain yang tinggal yang Rokia dia seorang ni kat sini. OX yang lain dah pun cross jalan ni. Yang dah pun dekat seberang sebenarnya. Yup. Tapi sekarang kalau kita lihatkan, cantik dan sangat-sangat terbaik untuk kawasan Ejen E Pijamas. Adakah ini adalah luck mereka untuk map yang pertama sebelum mereka cuba untuk berentap di atas? Ada player daripada Elma yang masih lagi menunggu. Adakah kali ini akan dirusuh ataupun tidak? Tetapi kali ini ada 2-3 pasukan yang akan cuba melepaskan tembakan berentap. Smoke telah pun dibuka nampaknya. Kawasan demi kawasan telah pun kita lihatkan sekarang. Satu grenade cuba masuk. Adakah akan kena? Kena. Kena. Wow. Separuh juga nyawa Hafiz dikurangkan sekarang ini. Tapi alamak, dia dapat lihatkan satu. Tapi dia juga dijatuhkan. Barry saja yang tinggal pada ketika ini. Di mana Tony Kiev terus berjaya meratakan satu lagi pasukan di tempat yang ke-8 meninggalkan 7 pasukan saja pada ketika ini. Namun, tengoklah macam mana Preman jago ni. Tinggal dia seorang je. Ya. Tapi Sam ni, dia berjaya menyelinap masuk perlahan-lahan ke top 7 sekarang ini. Betul-betul tak relax. Tapi Man, nyawa agak rendah sekarang ni. Dimamah oleh zon biru. Namun percubaan untuk gerak masuk. Lihat ke bahagian atas. Cuba untuk dapatkan satu sekurang-kurangnya sebelum beliau keluar sebenarnya. EKM dikeluarkan tapi dikeluarkan juga. Tempat yang ke-6 meninggalkan 4 pasukan saja lagi pada ketika ini, Raib. 4 pasukan yang bertanding sekarang ini. Top 4 memang sangat-sangat menduga kali ini Ejen Pijamas akan cuba melepaskan tembakan. Dan adakah kali ini mereka akan mendapatkan winner-winner Cikidina ataupun sebaliknya. Tetapi sekarang mereka perlu bertahan, perlu berentap dengan pasukan Elma terlebih dahulu. Dan di bawah mereka juga ada For Handsome Boy yang masih lagi bertahan. 3 lawan 2 sekarang ini. Ejen Pijamas masih lagi memberikan keyakinan. Dan nampaknya sayang sekali satu demi satu telah pun dijatuhkan. Elma masih lagi bertahan dengan satu lagi player. 2 lagi backup
satu dihilangkan. AJ Pyjamas hanya tinggal 2 sahaja. Agak malang bagi mereka sedikit. For Handsome Boy akan cuba mempertaruhkan di kawasan ini. 3 pasukan saja. AJ Pyjamas maupun pasukan For Handsome Boy. Dan tinggal 2 saja. Tinggal 2. Elma telah boleh dikeluarkan di tempat yang ketiga sekarang ini. Satu grenade akan dilontarkan ke bahagian bawah, tapi nyawa akan berkekurangan. Hampir-hampir saja AJ Pyjamas. Kali ini 2 lawan 2. Adakah mereka akan berjaya ataupun tidak sekarang ini? Satu tembakan akan dilepaskan. Sayang sekali. Winner Chicken Dinner akan dimiliki oleh pasukan For Handsome Boy pada kali ini. Map yang pertama Winner Chicken di pagi hari untuk pasukan For Handsome Boy dengan sebanyak 21 elimination. Wow. Yap, tepat sekali ya dengan kita katakan permainan yang ditunjukkan oleh mereka. Pergerakan mereka bukanlah satu pergerakan yang mudah, tapi mereka berjaya juga untuk securekan kemenangan yang pertama untuk mereka pada ketika ini di Erangel. Di mana kita dapat lihatkan sebentar tadi pergerakan daripada Tony Kim, daripada G, daripada Sleep juga. Bukan pergerakan yang agak kita katakan baik sebenarnya. Dengan sayangnya tadi kita kata Rosemary tak dapat last guy kat situ. Ya hampir ni tapi UMP dengan shotgun pula dia kata. Satu pertunjukan yang agak baik dengan yang pertama ini. Tempat yang kedua kalau kita lihat AJ Pyjamas berjaya mendapatkan sebanyak 15 mata ataupun 15 elimination bagi mereka, manakala pasukan daripada Elma dengan 3 elimination sahaja bagi mereka. Kita tahu top 3 memang sangat-sangat menduga. Kita juga melihatkan AJ Pyjamas duduk di kawasan teping yang sebenarnya hanya menunggu sekitar 2 bulatan sebenarnya, tetapi di tempat yang keempat sehinggalah di tempat yang ke-17 untuk kesemua pasukan yang bermain di pagi ini sebenarnya cukup menduga. Memang all the best, memang sangat-sangat memberikan orang kata refreshment, orang kata apa? Kesegaran di pagi hari ini kan. So tahniah dia ucapkan kepada pasukan yang berjaya mendapatkan Winner Chicken Dinner, dan kita berbaki 3 map untuk sesi yang pertama sebenarnya. 2 map lagi di sesi yang pertama, dan anda jangan ke mana-mana, teruskan menyokong pasukan anda di pagi ini. Dan hari ini mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga-warga UUM pada pagi ini. So kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Kami berdua akan kembali selepas ini, Arif dan juga Eric.
Kembali kita sekarang ini untuk UUM Warzone Northern Digital Clash untuk Miramar. Map yang kedua sebenarnya dengan 18 pasukan yang akan kita lihat 72 pemain. Flight path dari kawasan Minas Jaya Sur ke penghujung Kempo Milita dan kali ini melihatkan pasukan mana yang akan cuba mendapatkan winner-winner chicken dinner terlebih dahulu. Flight path yang sebegini mungkin akan membuatkan circle terus tarik ke bahagian Hacienda del Patron maupun El Pozo ataupun Power Grid dan juga Mountain Weaver sebenarnya. Tetapi Arif tidak akan berkeseorangan sekali lagi dan akan ditemani oleh sahabat saya iaitu Eric untuk map yang kedua sebenarnya. Ya, kembali kita di map yang kedua di mana kita kena berlangsung di Miramar pada kali ini. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini Circle juga dah pun ditunjukkan kepada kita Rip di mana berpusatkan Minas Generalis. Tapi sekarang ini kalau kita lihatkan laluan pesawat daripada Minas Jalsur ke Kempo Blitar, bagi saya flight pass yang agak baik sebenarnya. Kita katakan okey lah sebenarnya. Kalau kita nak pergi El Pozo boleh. Nak pergi bahagian bawah seperti Los Leones pun boleh. Puerto Paraiso pun saya rasa lepas je sebenarnya nak pergi, betul tak? Jadi Betul. flight pass ni kita katakan 50-50 okey lah kan untuk kesemua pasukan. Ya, memang orang kata 50-50, siapa nak loot dekat La Benedita, siapa nak loot dekat Los Leones maupun dekat San Martin pun ada. Tapi ada 4 pasukan yang perlu kita ambil perhatian sebenarnya dengan bukan 4, 6 pasukan yang perlu diambil perhatian kerana mereka betul-betul berada di luar circle, terutamanya di kawasan Minas Tirasul dan juga Fortuna. Satu tembakan akan cuba dilepaskan kawasan graveyard terlebih dahulu. Satu tembakan dengan pemain yang pertama daripada AOX telah pun dimatikan secara langsung. Ryan perlu diselamatkan kali ini. Oi, tak dapat. Ingatkan teammate-nya. Rupanya musuh yang dapatkan satu mata yang berharga. Tetapi satu berbalas satu yang sangat-sangat cukup mendebarkan bagi mereka. Tapi ini dah macam acai dia ni. Dah acai ni, Berry. Yup, dia Sekarang, datang nak kutip hutang. Kau buang member aku, kau sabar ajak dia kata. Kau relax jap, lagi aku dapat balik. Tapi sekarang ni kalau kita lihatkan kedudukan mereka, sebenarnya mungkin akan menjadi agak perlahan lah. Tapi kalau G2G dan juga Zik sampai, itu kita kata dah lain sebenarnya. ya, Kalau kita lihatkan, memang diorang ada high sakit ground lah. sekarang ni. Untuk pasukan ni, diorang ada high ground. Jadi kita katakan kelebihan sebenarnya masih lagi berpihak kepada mereka walaupun hilang seorang pemain. Ya, hilang seorang pemain 3 lawan 3 sebenarnya, tetapi backup sudah pun sampai sedikit demi sedikit. Informasi telah pun diberitahu kepada mereka sekarang. Kalau kita lihat Barry ini macam aku nak keluar, aku nak masuk. Aku nak keluar, kalau aku keluar aku sakit. Tapi dia agak sedikit berjauhan dengan rakannya. Untuk kali ini G2G masih lagi melihat dengan kawasan high ground ini yang boleh kena tembakan sebenarnya. Memang begitu free. Tapi dengan berhelmet yang boleh dikatakan agak begitu licin sekarang ini, Helmet membuatkan botak kita panggil kan. helmet botak. Tapi Betul-betul itulah shining ah. G2G kalau kita tengok, dia tak tengok kanan dia. Sedangkan pemain tu dah Ya, bergerak dah sebenarnya. Tinggal Berry seorang je betul. dekat sini. Aduh. Tapi, Tengok ni memang macam agak mana bahaya Rokia. juga. Kan kau Ha. tengok sana, okey aku pergi sini. Relax je dia orang keluar kan. Ya, betul Dan tu. sekarang ni Dia orang bahaya balik untuk G2G. Kalau Rokiah dan juga Hafi ni pandang belakang tiba-tiba, mm, gone. Budak tu gone. Tengok. Tengok masih dia pandang sikit belakang. lagi Nasib sikit baik lagi. tak Tapi nampak je. Tapi mereka ketiadaan kenderaan sebenarnya membuatkan ya kawasan ini agak begitu terbuka. Tetapi Barry dia ada M60 dengan Win saja. Kalau tak silap M60 ke S12K ni? S12K. Apa ya? Benda apa? Oh, M16. M16. M16A. Kita katakan weapon burst dan juga tapping saja dengan Win 94 sekarang ni. Banyak kita lihat, perasan tak Kawasan sebenarnya Win 94 ni. Kalau orang pandai guna je, cantik. hmm, Dapat kat tangan yang tepat pandai. je, confirm. Sakit punya kan ni. Rokia. Macam something G2G nampak ataupun betul nampak. Tak kena.
dengan helmet yang boleh disilaukan, orang kata silau mata. Kilau tu kalau ada matahari Ya. terpancar tu dia pantul balik lah. Oh. Tapi Oh, sekarang ni eh. Montenovo. Oh, Dia kata aku nak parking je. ya. Pemain dari Update pasukan kali ni, UM Jalur Langit. kenderaan yang baru Memang adakah ini yang membuatkan saya tak nak. Tak lagi jadi apa-apa. Dah 2 orang. Tapi pada kali ini untuk Jalur Langit, Aibal masih lagi kekal dengan pasukan mereka tadi. Dia yang dikeluarkan dengan begitu awal. Kena bal sebentar tadi tak mampu untuk melakukan apa-apa di pusingan yang pertama. Tapi mungkin dia akan kembali mengganas di pusingan kedua, kita tak tahu. Kan, mana nak tahu ada momen yang baik lah tadi dia kata. Ini mati awal lah Ya, tadi ya. Kali ni nak balas lah dia kata. clutch 1v4 ke ataupun sebaliknya, Eh, dan kita kita tahu tak circle tahu. yang pertama telah pun bergerak secara langsung. Di manakah akan circle kali ini membulat ataupun pasukan-pasukan lain perlu berjaga-jaga sekarang untuk map yang kedua. Dan kali ini player-player dari UM Black Rose cuba membuat pergerakan. Yep, Mana tapi tadi Moshi? pusingan pertama Ha, tadi T-Live ni baik. Kita ya. lihatkan dia dengan ada satu momen dia clutch dekat tu kita tak sempat tengok sebab ada perang kat tempat lain, tapi saya perasan je sebenarnya. Mana dia Yep. last man standing masa tu. Oh, dekat rumah Ya, kecil tu masa kan, tu rumah dekat cendawan tu, rumah ya. cendawan tu. Ha. Tu Betul-betul boleh circle tu sikit je memang berpihak kepada T-Live ni. ya kata. Dia kalau dapat dekat orang jiwa survival ni dia boleh survive sebenarnya. Hmm. Which is dia ada game sense lah kita kata. Dia tahu apa nak buat. Ya, macam satu lagi team masa kita tengok tadi, team apa yang tinggal satu player masa tu top 7 lah, top tier. Itu kalau tak silap saya tim mana tadi Dia pun lupa lah Ya, nama tim dia betul-betul orang. kan. Betul-betul dia seorang, dia duduk dekat ada macam satu pondok tengah jalan tu kan. Betul Macam betul orang cakap, betul. Pondok kecil dia nak masuk memang Yasnaya tu kan. Baik. ya betul tu. Tapi Tapi sekarang ini untuk melihatkan pasukan Preman Jago, Arif. Preman Jago. ya, Adakah mereka betul-betul jago ataupun hanya sekadar nama ataupun sebaliknya? kita tak pasti setiap kekurangan ataupun pasukan yang bertanding kali ini memang memberikan kelebihan juga, uh, tapi mereka melihatkan berada di luar circle kali ini, kita melihatkan berada di luar circle, adakah circle kali ni, tapi circle membulat ke bahagian wish circle kali ni Minus macam mana Generalist. nak cakap. Dia hmm. betul-betul bergerak ke kanan, mendekatkan diri dengan kawasan Impala. Adakah ini circle nak berbalik ke truck stop ataupun Los Leones? Mungkin tak, ataupun circle akan bergerak ke La Bendita. Dan ya, macam kita cakap kan, ada 2-3 pasukan yang akan berentap di kawasan graveyard nampaknya. Pasukan daripada Pride sekarang ini. Pride, kita tak terlalu di map yang pertama Pride, tak nampak sangat. Mungkin ya, kita tak dapat tunjukkan, tapi malang sekali mereka akan dihentam oleh Rocket Esport. Tapi Oi. Roket sekarang ini terus bergerak masuk. Ah, ah, ah. Nascry mulakan satu permainan yang baik. Game low. Terus masuk. I'm Ya, low sekarang ini. Cuba gerak masuk. Di mana kita dapatkan. yes. Alamak. Oi. Sayang. Satu tembakan. Dapat backup. Tapi dia pula yang akan dijatuhkan. 1 lawan 2 sekarang ini. Nampaknya Nascry telah dijatuhkan. Oi, DBS kena last player. Dan itulah dia. Rata. Baik Menjadi pasukan daripada yang I'm low. pertama. Telah pun dikeluarkan. Agak sayang sekali Pride. Oi, tak nak cakap lah lagi. Tak nak cakap. Tapi Tak nak itulah cakap. kita kata. Baik sebenarnya daripada I'm low. Dengan penggunaan DBS jarak dekat. Ya. So, itulah kita kata kan. Shotgun ni kalau jarak dekat memang sangat-sangat mematikan sebenarnya. Dan sekarang Ya, ini betul. Boy dan juga Nas kembali berdiri. 4 mata singkir bersih masuk ke tangan mereka. Di mana terpaksa akur 8504 dikeluarkan. Memang sangat-sangat tak terduga kali ini untuk pasukan Pride, kerana 2 kali mereka dikeluarkan secara awal sebenarnya, dan mungkin adakah mereka akan comeback untuk next map
memang orang kata tak terjangka ya duduk di kawasan ni. Tapi ada pula pasukan lain daripada Jakarta Tampan. Jakarta Tampan kali ini. Oish, dia seorang je. Dia ke Ada belakang. lagi tim Tapi dia kat backup belakang. sudah pendatang on the way lah. Tapi Nascry lihatlah. Satu flanking macam dilakukan sekarang ni. Oh. Betul-betul jauh amat. Flanking dia. Oh. Ke dia orang nak Memang gerak? flanking Arab Oh, dia tapi orang nak gerak sebenarnya. dia nampak kot. Informasi memang dah diberikan. Dia orang lari lah. Yup, dia orang lari. Mana kita dapat lihatkan Marquez juga ada buat satu flanking tadi menyebabkan Rocket terpaksa untuk berundur dari kawasan tersebut sebab tak relevan nak main dekat situ sebab kan kita katakan low ground dekat situ. Tengoklah macam mana dia orang push tadi. Dia orang boleh dapatkan satu knockdown terus push masuk. Dan sekarang ni pula tambah dia orang tinggal 3 orang. Jadi mungkin mereka memilih untuk bermain secara pasif saja. Dengan cukuplah dia orang kata Ya. kan 4 mata singkir. Nak buat apa banyak-banyak. Jangan tamak dia kata. Jangan tamak. Jangan tamak. Nanti terkeluar awal. Nah, jangan tamak. Nanti tucun Kalau abang boleh kata. kalau boleh share lah. Kita bahagi. Bagi-bagi Dapat kan. 2 cukup Bagi kat lah. orang lain 1 pula cukup kan. kan. Tadi dah chicken cukup lah kan. Bagi orang lain pula. Cukup lah. Itu. Tapi kalau firepower tinggi kan, kalau team tu serba boleh pergi, memang boleh orang kata, boleh dapatkan go lah. Cepat sekali tapi untuk pasukan Jahidun Mahmud masih lagi kekal dengan 4 orang pemain. Ya, 4 orang pemain mereka lagi. Dan steady lagi diorang kat ujung-ujung dunia ni. Dan sekarang ni Circle sekali lagi ditunjukkan menarik ke kawasan La Bandita dan juga Graveyard. Apa? Dia betul-betul scam ke kiri kali ni Ya, tak relax betul. Circle ni. Macam Adik cakap kan, La Bandita tu mesti ada. La Bandita mesti ada. Tapi pergerakan belum lagi dibuat oleh player NCS dan kali ini mungkin mereka akan menjaga kawasan Minas Generales sebenarnya kerana Minas Generales ada circle tapi yang menentukan circle yang seterusnya mereka perlu tentukan selepas ini, tetapi untuk di bahagian atas player-player daripada Soft Spoken begitu soft dikeluarkan satu pemain nampaknya jiga-jiga apa soft juga. Yup, tapi kita dapat lihatkan NG akan dilihat yang akan terlepaskan menggunakan Ace tapi tidak berjaya untuk menjatuhkan pemain tersebut. Ini bahaya sebenarnya untuk mereka. Alamak, Seman dilihat daripada jarak yang agak jauh. Alamak, S1 2K yang digunakan. Berjaya dapatkan satu. Seorang saja lagi pemain yang perlu mereka cari sekarang ini. Clash God juga dijatuhkan. Jadi mereka masih ada lagi 3 lawan 1 dekat sini. Jadi tak menjadi masalah sebenarnya untuk pasukan Ronin Squad. Seorang saja lagi yang perlu mereka cari. Yup, soft spoken tapi kita tak tahulah. Mana tahu dia orang betul-betul soft spoken sekejap lagi. Dia jadi tak soft dah. Tak tahu lah. Dia tak tahu kan. Betul. Tapi bukan pergerakan. NZ low-nya dia. Betul-betul rendah nyawa beliau. Kembali 4 lawan 1 kali ni. Yup. Seorang pemain dah pun dibangunkan. Alamak, dia akan dicari. Di kalau kau Dia clash akan ni Di, dicari. aku botak Di, serius Di. Gentle punya. Grenade tangan. Diri sendiri tu. Dapat satu. Cuma tu ke? Alah. Sayang sekali. Tapi sayang. Momen dia baling bom ke depan tu terpantul balik. Aduh, sayang. Bom tu pantul balik. Kalau tak pantul tu, baik tu. Dia nyawa dia mungkin boleh jadi tinggi lagi tu sebenarnya. Tapi dia kena bom di sini, tengok nyawa dia low macam mana. Tu pun dia dapatkan satu knockdown tu. Baik. Ya. Memang betul-betul hujung. Tak dinafikan. Nyawa dia tu tiup je. Tiup je jatuh. Tapi kalau dia dapat clutch, Eric kena botak lah. Ya, memang Eric cakap gentle punya. Eric botak. Dia cakap. Tapi lihatlah sekarang ini. Preman Jago bertemu dengan Agent in Pyjamas. Dan kita dapat lihatkan Taroman juga dijatuhkan sudut yang berbeza. Begitu banyak pertarungan sekarang ini, namun kita fokuskan di kawasan ini. Di mana dua pasukan merebut satu gelaran sebenarnya. Tapi grenade tangan daripada solat subuh. Betul-betul dia solat subuh lah pagi tadi Arif. Dapatkan satu sekarang ini. Dan tapi okey. Dia jatuh juga Arif. Solat subuh. Yup, sayangnya dia dapatkan satu tapi dia pula yang dijatuhkan. Satu kita katakan backup di bahagian belakang yang agak perlahan mungkin. Tapi Nero juga dilihat pada masa yang sama. Perlu lebih berhati-hati Nero.
memang kedudukan dia jelas dekat situ. Ya, betul tu. Tapi kekuatan ejen pinjaman tak dinafikan. Kali ini backup yang begitu pantas. Kalau kita lihat di kawasan berbukit-bukit ini membuatkan mereka sedikit sebanyak perlu memberikan informasi yang lebih banyak. Tetapi dengan 3 lawan 4 kali ini, kalau kita lihat satu tembakan, oi ke Sam. Perlu berjaga-jaga. Walaupun duduk di sebalik bukit sedikit akan membuatkan dia akan dijatuhkan. Tapi ya macam Baik saya dia dah pada kata. Nero. Oh. Betul-betul mengancam, Memang betul-betul betul-betul. Rosemary lah. Betul-betul Rosemary. Ya, tembakan pun dilepaskan di hadapan dengan UMP kali ini berjaya menjatuhkan 1-1. Adakah kali ini pasukan daripada Preman Jago telah pun dikeluarkan secara Yap, langsung di tempat yang betul-betul ke-15. Rosemary sebenarnya. Sebentar tadi, tindakan yang baik daripada beliau berjaya untuk mendapatkan 2 orang pemain. Namun di kawasan ini juga untuk pasukan Jejaka tampan kita hari ini masih lagi cuba untuk bertahan bertemu dengan pemain dari pasukan Ronin Squad yang baru saja mendapatkan 4 mata singkir tadi. Tapi Clash Gods sekali lagi dijatuhkan sebenarnya. Ya, Satu lawan pushing berseorangan dilakukan di kawasan ini. 3 lawan 3. Yap, 3 lawan 3 pada ketika ini untuk mereka. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatkan ada lagi satu pasukan yang duduk tengah tapping-tapping kat sini. Mana boy. Yang mengganggu. Yap, dia cuba untuk ganggu dan mana tahu dapat KS ke 1-2 kan. Dapat juga kill. Hmm. Masuk poket sikit. Masuk poket. Tapi 4 mata singkir sekarang ni untuk mereka. Macam kita katakan tadi, dia orang bermain agak pasif di mana orang tak rusuh lah macam first map tadi kan. Dia orang ada 4 orang pemain. Tapi ini sekarang dia orang dah tinggal berapa orang je ni. Tapi Dice juga dapatkan satu lagi knockdown dekat kawasan ini. Mana Dylan yang dijatuhkan. Dia dapat habiskan satu. secara langsung. Oh lomok. Dice hampir saja Baru dijatuhkan. baru isi. Yep. Dah Tapi jatuh. dia orang perlu dapatkan circle sekarang ni. Circle tidak berpihak kepada mereka. Namun 52. Oh. Small lah yang akan dijatuhkan pada ketika ini. Lebih berhati-hati. Di mana kita dapatkan NZ. Satu kredit tangan akan dimasak cukup rasa. Cuba untuk dibaling ke bahagian depan. Namun kita dapat lihatkan begitu banyak pertarungan berlaku dekat sini Arif. Banyak Tak banyak terkata betul-betul banyak. pertarungan sebenarnya. Ya, tepat sekali. Azrul bukan TPS terlebih dahulu. Kalau kita lihatkan 5 mata yang ada pada mereka, satu demi satu pasukan telah dikeluarkan sedikit demi sedikit. Tapi kali ini dari belakang agak mudah terdedah sebenarnya daripada pasukan For Handsome Boy kali ini. Cantik mereka mendapatkan 2 mata secara langsung menyebabkan pasukan ejen pinjaman dalam kedudukan yang berbahaya sekarang ini. Satu telah pun dihilangkan secara langsung, satu lagi perlu diratakan, tetapi ejen pinjaman masih lagi bertahan nampaknya. Adakah ada satu tembakan dulu di luar tu nampaknya ejen pinjaman kali ini. Dice perlu membuat satu rotation sebenarnya dan Tony kali ini Kiff adakah sekarang Dice ni. akan hidup? UMP diguna pakai. Alamak, dijatuhkan dengan DBL. Tapi G. Backup cuba dilakukan daripada bahagian belakang. Cuba untuk mencari. Mana slip juga. Satu smoke akan dibuka. Cuba untuk mengaburi penglihatan pasukan pihak lawan mereka. Namun, dapat lihatkan begitu tinggi tekanan mereka di kawasan ini. Kalau US Berry tinggal seorang je. Dia cuba untuk menyelamatkan rakan pasukan beliau. Smoke demi smoke dah pun dibuka sekarang ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba tinggal 10 pasukan Arif. Daripada 15 entah tadi. Ya Allah, bagaimana Secara khas. tiba-tiba hilang. Yap, tepat sekali. Di mana kita katakan begitu banyak pertempuran berlaku di kawasan yang sama. Ini menyebabkan kita katakan kehilangan begitu banyak pasukan. Namun grenade tangan dilontarkan bahagian dalam sebenarnya untuk play sleep. Tapi saya tidak akan mengatakan di mana AOX akan ditekan oleh zon biru. Begitu juga dengan pasukan For Handsome For Boy. Handsome Boy. Yap, tepat sekali. Mereka akan ditekan sebenarnya oleh zon biru. Tapi Rokiah sekarang ini bergerak naik perlahan-lahan. Masa yang sama Small juga untuk mencari target mereka di bahagian hadapan sekarang ini. Sikit demi sedikit. Wow. Nampaknya. Lihatlah di kawasan ini. Grenade tangan sampai. Cuba untuk meletup tapi tak terkena sebenarnya. I'm low. Masih lagi cuba untuk bertahan. Boy, cuba untuk bertahan. Alamak.
Betul-betul rendah lah nyawa dia. Tapi slip juga akan Oi, dijatuhkan pada kena. ketika ini. Baik daripada Boy. Kurang-kurangnya membeli sedikit sebanyak masa untuk pasukan mereka. Low juga akan jatuh. Seorang saja lagi yang perlu mereka cari untuk pasukan For Handsome Boy. Satu lagi naik tangan masuk. Masih lagi tak kena. Jump shot terus Tempatan. dilakukan. Cuba untuk mencari. Boy masih lagi bertahan. Oi, DBS kena. bertemu dengan JS9 namun Oh. dikeluarkan juga di tempat yang ke-9 meninggalkan 8 pasukan saja pada waktu ini. Ya betul, tapi sekarang Betul-betul ini T-Live intense masih lagi sebenarnya. bertahan nampaknya. Kalau kita lihat UM Black Rose cuba untuk mendapatkan tempat sekarang ini, tapi player-player daripada Elma perlu melihatkan ke kawasan hadapan mereka. Ada satu pasukan yang betul-betul dekat je daripada star player sekarang ini. Dan macam Oh, kena, oi kena baik. dapat satu, tapi ada pula third party yang sudah pun datang daripada Ronin Squad secara tiba-tiba melanggar batu di bahagian belakang sekali. Ui, hampir rata. Baik. Ui. Dia Ui, kena. ratu, nak ratu. Ya, dia Hilang duduk satu dalam demi tu satu. kan. Dia duduk dalam tu. Dia tak boleh nak buat apa-apa Alamak. sebenarnya. Dan sekarang ini Is Tapi, juga akan ditekan. uish. Wih, Alamak. Jiha nak buat apa ni Jiha? Dia betul-betul Alah. dikenakan tekanan dekat dalam tu. Susah dia Ya. nak buat apa-apa dekat sini. Tapi T-Live sekarang Ya. ni masuk daripada bahagian belakang. Cuba tu dapatkan seorang demi seorang pemain. Vel dapatkan satu. Baik daripada dia dapatkan satu Alah. lagi. Oh, baik daripada pasukan UM ini. Eh, Black Rose betul-betul mengganas sekarang ini. Semua akan dibuka. T-Live cuba untuk bergerak masuk perlahan namun ditembak daripada pelbagai arah. Jiggle demi jiggle terus dilakukan. Well juga. betul. Nyawa agak rendah dihabiskan daripada bahagian atas. Oh loh sayangnya. 3 pasukan saja yang tinggal sekarang ini kalau kita lihat. 2 saja yang tinggal kalau kita lihat nampaknya. Dengan pasukan For Hazel Boy masih lagi mempertaruhkan pilihan mereka untuk mendapatkan back-to-back chicken dinner kali ini. Double chicken dinner semakin hampir di mana mereka berentap dengan pasukan jejaka tampan di hadapan mereka saja. Betul-betul 3 lawan 3 sekarang ini. Tetapi jejaka tampan di mamah oleh Blue Zone sedikit demi sedikit nampaknya diberikan tekanan. Memang betul-betul hujung-hujung pergerakan sedikit demi sedikit daripada For Handsome Boy. Rotation daripada jejaka tampan kali ini. Macam dia orang tak ada tempat lah. Dia orang tak ada nak Alamak, duduk kenapa mana-mana. parking kereta kat situ? Ai. Tapi sekarang ini 3 lawan 3 situasinya dan Tony Kim akan dijatuhkan terlebih dahulu. Baik, tembakan sebentar tadi. Mana kita dapat liarkan Cicam yang dapatkan satu knockdown tersebut. Grenade tangan dilontarkan pada ketika ini. Ini peluang yang baik sebenarnya untuk pasukan jejaka tampan merebut win-win chicken dinner sebenarnya. Mereka ada high ground tapi mereka tak ada circle. Dan sekarang ini seorang demi seorang pemain mereka akan dimakan oleh zon biru. Juga jatuh Kaito. Small juga jatuh. Cicam tinggal seorang diri. Hans akan dicari. Hans juga dijatuhkan pada masa yang sama. G dan juga Tony Kif yang berdiri sekarang ini. Di mana kita bukan G. Mungkin akan dilihat oleh Cicam. Tapi Cicam bersembunyi dengan sangat-sangat baik dalam kawasan ini. Dan dapat lihat seorang pemain. Namun dari bahagian kanan. Kif yang mengeluarkan pemain tersebut di tempat yang kedua. Dan winner-winner chicken dinner sekali lagi diberikan kepada For Handsome Boy. Yup, betul. For Handsome Boy betul-betul mendapatkan double chicken dinner bagi mereka dengan sebanyak 11 elimination pada kali ini di map yang kedua. Irangel dan Miramar telah pun ditawan oleh mereka pada kali ini dan sebenarnya di tempat yang kedua bagi pasukan daripada jejaka tampan, mereka telah pun memberikan satu dominasi yang terbaik pada kali ini dengan 4 elimination di tempat yang ketiga sehingga di tempat yang ke-18. Kalau kita lihat kesemua pasukan telah pun memberikan persembahan yang terbaik pada kali ini. Memang betul-betul tak terduga, kita tak tahu For Handsome Boy macam mana. Tahu-tahu dapat double chicken dinner, memang sangat-sangat begitu menakjubkan Erik pada kali ini. Ya, tepat sekali. Persembahan yang agak baik ditunjukkan oleh mereka. Namun, masih ada lagi kita katakan 4 pusingan yang berbaki di mana rata-rata pasukan masih lagi boleh menyamakan kedudukan mereka di bahagian top leaderboard kita. Tapi itulah dia pusingan yang kedua dah pun tamat. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Yap, kembali kita. Sekarang ini untuk map yang ketiga rondo 18 pasukan 72 pemain di dalam Warzone Northern Digital Clash yang dianjurkan oleh UUM pada kali ini. Flight path untuk map rondo dari kawasan Hong San menuju ke penghujung Kunzia sekarang ini, dan adakah Circle akan membentuk ke bahagian tengah maupun ke bahagian kiri dan juga kanan. Dan kalau kita lihatkan dengan 18 pasukan 72 pemain, dan kali ini Arif sekali lagi tidak bersorangan. Kami berdua sahaja sebenarnya. Dengan kalau kita lihat 18 pasukan sudah pun turun daripada flight path kali ini. Dan Erik, apakah prasangka anda? Saya pun tak ada berprasangka apa-apa boleh terjadi. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ni, apa ramainya kat bawah Yulin tu. Barbar betul orang ni. Kalau kita lihatkan ada 1, 2, Ya, 3, 4, 5, 6. putarannya. Ya, kita akan terus lihatkan apa yang terjadi dekat sini. Dengan adanya 5 pasukan, macam ada 5 lah. Tapi solat subuh telah pun ditumbangkan sekarang ini. Agak malang sedikit buat pasukan dari Preman Jago sebenarnya. Adakah akan ada rakan yang memeluk tiang ataupun sebaliknya? Tapi ini player dihabiskan terus. Seman gunakan senjata AUJ-3 dan satu lagi tak ternama bagi Arif kerana map rondo ni kurang sedikit untuk penggunaan senjata sebenarnya. Itu nama dia Tetapi JS9. Dia dah masuk kat semua map oh, sebenarnya. oh JS9 Yap, JS9. dah masuk kat banyak map Tapi juga yang dah masuk sebenarnya untuk JS9 ni. Update baru kan. betul betul. Lawan Soft cium spoken. dinding. Seorang cium dinding, Ah, seorang cium tanah. Relax je. relax. Betul-betul relax. Tapi Ya. kali ni satu lawan satu. Oh, alamak. Off finger akan dijatuhkan, tinggal 3 saja sekarang ini. Walaupun mereka ada 2 mata secara langsung. Tetapi Seman perlu mengangkat rakannya ataupun tidak, tidak dapat sekarang. Ai dapat satu tembakan. Tapi kembali ke belakang. Oi, kena dari atas. Hans, sikit lagi. Kalau tak dia nak hidup. Ya, tepat sekali. Terus jatuhkan di kawasan tersebut. Namun kita katakan Seman yang tinggal sekarang ini mungkin boleh mengangkatkan pasukan mereka kembali. Dan pada masa yang sama kita lihatkan dia akan berbagai kanan. Alamak, sayangnya. Dia begitu banyak tempat yang boleh dilihat dekat sini. Sama-sama kan kita duduk kat kawasan luar, kat kawasan bukit pula kan. Oh, betul-betul kita Betul. katakan terlalu terbuka kawasan. Ada tingkap banyak pula rumah ni. Ya. nak duduk, aku tak sedap lah nak duduk situ. Tak sedap juga nak duduk sini. Sana sini pun ada tingkap yang terbuka. Tapi boy, dia nampak Kimi melompat-lompat dari belakang tu macam nak ambil advantage sebenarnya. Kimi berjaya masuk. Sekarang ini player Rocket Esport cuba sedikit demi sedikit menguji pasukan yang berada di dalam, tetapi mereka akan berada di bahagian luar macam nak larikan diri, nak dapatkan kenderaan terlebih dahulu sebenarnya. NZ memegang S12K yang amat-amat berbahaya kali ini. Satu tembakan Clash God juga dikeluarkan secara langsung, tapi NZ malang sekali. Tinggal 2 rakannya, iaitu macam biasa. Yep, Tak macam nak biasa cakap, recall peluk tiang. dulu. Recall dulu. Peluk tiang, lepas tu kita recall. Tapi stand for flat sekarang ni, seorang saja kat kawasan ini, saya rasa dia boleh di-recall sekali lagi ni. So, tak risau sangat untuk Sam ni. Dia mungkin boleh tunggu dengan lama dekat sini sebab kita katakan, tapi dia tak boleh lama sangat sebab yang kita kata circle dekat map rondo ni laju seperti Sunhawk di mana 4x4 punya map. Aha. Jadi Dia start. macam kau nak datang ke tak, kau datang kau mampus ni. Ya. Kau Ditunggu datang, je. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum, hilang. Assalamualaikum. Ni Tapi cium tanah. Seman. Dia cium tanah ada Hai, sebab nak dapatkan tiang betul-betul dulu. recall dekat sini. Ya, memang betul-betul atas. Tapi Miro nyawa agak begitu rendah sekarang. Betul-betul berada di Orang sebalik diorang pokok. hantar jauh Mm-mm. So kira kata Mirul je diorang hantar kat sini dengan Azrul tadi, tapi Azrul dah pun
kita katakan hidup kembali. Tapi kita dapatkan newbie. Satu grenade tangan yang sangat mantap daripada beliau. Cuba untuk mencari seorang lagi. Enemy bagian hadapan tersebut. Nice. S12K dikeluarkan. Cuba untuk mencari. Dapatkan Oh. juga. Mi terus Betul-betul keluarkan secara langsung. Yep, boleh di-recall lagi. Jangan risau. Don't worry. Masih ada lagi peluang kedua. Itulah bestnya rondo ni. Sentiasa ada peluang kedua. Pada masa yang sama dekat sini kita lihatkan ada dua pasukan yang berbeza. Oi, itu opponent tak relax. Dapatkan Ui. satu. Dia juga tu. Bakar. Cicah. Siap. Terbakar. Kaito sekarang Dua ini. pasukan. Tahan. 2 lawan 1 Masuk. situasi di kawasan ini. Tapi revival akan terus dilakukan sebenarnya. Di Kita atas. rasakan revival dekat sini. Bijak sebenarnya. Cuba untuk mengembalikan firepower mereka. Jaga tampan maupun Pride akan cuba hidup. Kalau kita lihat Blue Zone kali ini, adakah Pride buat kali yang ketiga mereka akan dikeluarkan secara awal, tetapi yang mana kalau kita lihat sekarang ada tembakan cuba dilepaskan. Gugu gaga. Ya, dia kan kepung depan belakang. Tak boleh nak buat apa. Satu pasukan dah pun meninggalkan kita sekarang ini. Sayangnya untuk pasukan mereka. Tak boleh nak buat apa kat situ. Ya betul tu, tapi jangan ada yang komen tim nombor 6 macam mana. Saya cakap keluar awal. Ya, kita dah datang nak tengok. Tiba-tiba terkeluar. So, tak boleh nak buat apalah. And satu lagi, kalau korang komen kan untuk tengok contoh tim nama berapa. Tu baru ada komen. Tengok Ash Gugu Gaga. Baru kita tengok tadi. Alhamdulillah. Ya. Tempat juga tengok. Walaupun kita katakan benda tak baik berlaku, tapi tak apa. Kita sempat tengok. Melegakan juga. Tapi Betul tu. sekarang ini, kita lihatkan Mirol juga. Lagi cuma untuk bertahan nak bertemu dengan satu pasukan yang berbeza. Handsome boy. Adakah kali ini akan cuba meratakan Cahidul Mahmud maupun pasukan mereka akan diratakan, tetapi kalau kita lihat firepower yang begitu tinggi untuk kedua-dua pasukan, memang kali ini cuba mengambil sedikit demi sedikit attachment yang dia tak dapat, tapi macam biasa 3 lawan 2 di kawasan ini. Memang dia dapat satu. Tony Keith. Baiknya grenade tangan. Pada Tony Keith. Tapi Tony Keith perlu lebih berhati-hati. Ada seorang lagi dekat depan dia. Mirror kalau dia cross air ni memang kita kata bye-bye. Bye-bye. Yep. Tapi 5 mata singkir dekat dia orang sekarang ni yang rap. Satu kita katakan permulaan yang baik juga untuk mereka di pusingan yang ketiga. Dan so far ketiga-tiga map ni diorang menekan Maintain. permainan dengan langkah yang baik ya. Betul-betul kita katakan perform. Mana kita katakan konsistensi yang ditunjukkan oleh mereka memang sangat-sangat tinggi. Dalam masa yang sama kita dapat lihat kan ada lagi beberapa knockdown yang berlaku di sudut yang berbeza. Bahagian bawah, Yulin ada dua pasukan yang bertembung. Tiga pasukan. Third party yang akan menjadi permainan yang terakhir untuk pasukan Preman Jago. Adakah mereka akan mendapatkan sekali lagi, tapi kali ini tumpuan akan diberikan kepada Tony Keith maupun Cahidul Mahmud daripada Mirul. Sekarang adakah dah slow. Duduk dalam air pula dah. Dia tak Ya, alamak. sangkut. Dia tak boleh nak bergerak. Tapi itulah dia akan matikan diri beliau dan terus melakukan revival. Benar revival kita katakan itulah yang kita perlu lakukan dekat pusingan ini. Terus cari kill, kalau knock terus kita buat revival. Sebab kita katakan itulah kelebihan yang diberikan dalam rondo ni. So kelebihan itulah yang kita perlu guna. Ironi Squad akan menghidupkan kembali rakannya kali ini, NZ. Mereka ada 4 player semula. Satu mata yang akan mereka dapatkan sekarang ini cuba berhadapan dengan pasukan star player. Di hadapan masih lagi utuh dengan 4 player. Sekarang ini mereka begitu perlahan, tempoh perlahan. Tetapi solat subuh kembali akan dijatuhkan. Preman Jago, apakah yang akan terjadi kepada mereka sekarang ini? Sepertinya akan kehilangan seorang pemain secara tiba-tiba. Tinggal 3 sahaja yang akan memasuki ke dalam circle sebenarnya. Circle ada lebih kurang 8 pasukan. Kalau kita lihat, nampak memang begitu berbeza dengan kali ini kerana map rondo.
tapi sempat lagi memakir di bahagian kawah sebenarnya. Yep, dia nak basuh kereta, Rip. Steady. Ha. Basuh kereta lu. Relax lah kan. Kita nak perang Ya. juga. Kereta kena cuci. Tapi untuk sekarang ini, seorang lagi pemain mereka dikeluarkan. Semantau dapat lihat seorang pemain. Namun Kimi terselamat. Namun Hans. Ha. Satu kita katakan reflect backup yang begitu pantas daripada beliau. Berjaya juga untuk menambahkan satu lagi mata singkir. Dan sekarang ini Nasrai juga pun satu flanking ke bahagian belakang sedikit. Kalau Hans keluar nak ambil kereta ni, dia orang akan nampak. Hmm. Tolonglah ambil Ya, kereta, dia kata. Aku nak betul tunggu ni, aku dah tunggu ni. tapi dengan Naskra ini berbaju hijau, kalau dia bersembunyi di dalam semak tebal mungkin tak tahu, tak pastilah ada orang nampak ke tak kan. Alah, sayangnya. Oh, sikit lagi. Memang betul-betul sikit. Tapi kenderaan yang digunakan oleh Naskra kali ini cuba memacukan harapan untuk mengambil rakannya ataupun tidak. Tapi, flank yang agak begitu jauh sebenarnya. Tapi boy dia cakap, tolong ambil aku tak ada kenderaan ni. Tak ada, dia cakap kau Waduh. pergi, aku nak clash ni. Aku nak clash ni, kau pergi ya. Lalu depan Wah, muka tu. Depan muka tu. Seorang lagi yang perlu dicari sekarang ini. Baik daripada boy. Berjaya dapatkan satu. Minit tangan betul-betul kena depan masak. muka. Ya, betul. Bagi marahan dulu. Dia dengar step tersebut. Di mana kita dapatkan Nascry. Gunakan backup. Oh. S12K digunakan. Tapi boy masuk bahagian belakang cuba untuk mencari. Dan kita dapatkan dan seorang lagi. Dan itulah dia Seman. Terus dikeluarkan secara langsung. I'm low datang. Kita dah settle lah. Ya. Okay, aku gerak lu. Apa-apa Roger. Betul-betul Memang tak relate kat situ. betul-betul momen nak clash Naskrai tu. Tapi hampir-hampir kalau kita lihat sekarang ini daripada Periman Jago, seperti akan diberikan tekanan oleh pasukan dari Prime 67. Nampaknya satu tembakan, ada satu lagi Data Party yang sudah pun datang daripada NCS sekarang ini. Terbakar terus nampaknya. Rakan Minju sekarang. Dalam kedudukan yang berbahaya juga. Satu penyelamatan telah pun dibuat oleh pasukan NCS sekarang ini. Betul-betul CP je kalau baling bom tepi tu kena dua orang tu. Ya, betul. Kalau betul-betul baling bom dalam ni, dua orang ni boleh hilang ni. Tapi dia orang macam fallback sikit kat bahagian belakang. Saya tak tahu apa yang terjadi dekat sini. Ada third party Dia sebenarnya. orang fallback sebenarnya. Tak, masalahnya dua lagi. Tapi dia orang tinggalkan kawasan ini. Mungkin cuba untuk mendapatkan circle terlebih dahulu. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatkan Ejen Pijamas pada ketika ini. Seorang pemain mereka yang baik, udah dice. Tapi dilihat daripada sudut yang berbeza, perlu lebih berhati-hati juga. Mana kita dapat lihatkan sekarang ini mencari daripada pemain dari pasukan Four Handsome Boy. Adakah mereka akan cuba untuk mematahkan winner-winner chicken dinner back to back untuk mereka ataupun tidak? Ataupun sebaliknya yang akan terjadi. Tapi datang pula ejen Pijamas kali ini memanggil rakannya terlebih dahulu. Alamak, Dice pula terjatuh di atas bumbung sekarang ini meninggalkan dua rakan mereka sahaja. Tetapi Dice perlu diselamatkan terlebih dahulu. Satu telah pun dijatuhkan. Mirul tembakan yang baik sekarang ini. Satu grenade akan cuba ditarik tapi tidak. Dia akan mengesan dulu. Dia akan tengok mana aku nak baling ni, mana aku nak baling. Tapi informasi telah pun diberikan. Neros Miri akan menyelamatkan rakannya terlebih dahulu. Sekarang Mirul cuba membuat satu planning sekarang ini. Tapi Ada satu third lagi party pula. tim. Ya, Cahidul Mahmud pun tiba-tiba sampai dekat sini. Dia orang betul-betul nak, aku nak juga rumah ni, dia kata. Dia tak nak bagi. Nak berpesta. Ya, dia nak pesta. Dan begitu banyak pertempuran yang berlaku. Kalau kita lihatkan dekat kill feed kita, 13 saja pasukan yang tinggal pada ketika ini. Namun kita ada satu lagi kawasan yang memang betul-betul tengah fight. Tak boleh nak buat apa-apa. Dan pada masa yang sama kita dapat lihatkan sekarang ini. Hyper cuba untuk bertahan daripada bahagian dalam. Cuba untuk mencari. Tapi itulah dia Mixue sebenarnya. Boleh mengeluarkan satu lagi pasukan. Di tempat yang ke-11. Tapi circle kali ini betul-betul tarik ke dulu bahagian kawasan berparti tadi sebenarnya antara Ejen Pijamas dan juga pasukan For Handsome Boy. Memang betul-betul nakkan circle kali ini betul-betul menekan kedua-dua pasukan terlebih dahulu. Tapi sekarang ini
Hafi telah pun dikeluarkan secara langsung. Dan kali ini kalau kita lihat 9 pasukan saja yang tinggal, memang begitu terbaik sekali. Dengan 9 pasukan di hadapan ada player daripada jejaka tampan yang cuba ingin masuk ke bahagian hadapan saja, tetapi mereka akan ditentang oleh Elma terlebih dahulu sebenarnya. Ya, tepat sekali, tapi kita dapat lihatkan snipe shot yang begitu tajam daripada Daniel Hakim sebentar tadi menggunakan M24. Skop 8 pula kan. Nggak ada obat. Nggak ada akhlak punya gun ni. Betul-betul. Oi, tapi Syafiq Boy duduk dalam rumah terlebih dahulu. Sekarang ini 29 pemain saja yang tinggal. AJ Pijamas dalam kedudukan yang berbahaya berhadapan dengan pasukan For Handsome Boy. Satu tembakan telah dilepaskan oleh G sekarang ini. Adakah AJ Pijamas akan cuba memecah sumpahan daripada For Handsome Boy yang akan mendapatkan triple chicken dinner selepas ini? Satu tembakan cuba dilepaskan. Slip. Kalau kita lihat nyawa begitu rendah sekarang ini, meninggalkan seorang rakan mereka yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Tapi member pula diselamatkan. Satu tembakan. Dice berada di atas bumbung. Walaupun hanya dia tinggal bersorangan, Ejen Pinjamas cuba memberikan tekanan yang begitu baik sekali kali ini, Erik. Ya, tepat sekali, dan kita dapat lihatkan begitu banyak juga pertempuran di sudut yang berbeza, dan sekarang ini pemain daripada pasukan Elma cuba untuk bertahan, di mana kita dapatkan Hyper nyawa agak rendah, tapi Nascry cuba untuk gerak masuk, dan Circle sekarang ini memamah diri mereka perlahan, tinggal dia seorang saja, tak sempat juga terus dikeluarkan di tangan zone biru. Dan sekarang ini pemain daripada pasukan star player tiba-tiba duduk tengah-tengah circle. Saya tak tahu mereka masuk celah mana, celah bila. Memang betul-betul luck lah kali ini untuk pasukan daripada star player. Kalau kita lihat top 5 top 5 sahaja yang tinggal sekarang ini. Secara tiba-tiba Rondo betul-betul memainkan peranan map yang begitu terbaik saja. Tapi sempat lagi dia mencangkul nampaknya satu tembakan ke atas pasukan star player. Untuk sekarang ini Poison Boy, mereka ada full squad, mereka ada 14 kill ni. Ya, tepat kali dah. Itu ada seorang lagi jatuh. Star player sekarang ini, walaupun mereka mendapatkan circle, tapi mereka juga dijatuhkan dua orang pemain dan terus dikeluarkan. Seorang lagi yang tinggal sebenarnya. Seorang saja lagi yang belum mereka cari. Benar Daniel Hakim dekat situ. Benar Daniel Hakim akan terus lihat dan raja. Tony Kiev mengeluarkan satu lagi pasukan di tempat yang keempat, meninggalkan 3 pasukan saja pada ketika ini. Pada masa dia pula akan berperang dengan UX juga di hadapan sekarang ini, dan juga pasukan daripada Elma. 2 saja yang tinggal yang kita lihat daripada pasukan For Handsome Boy. Adakah triple chicken dinner yang akan diperoleh oleh mereka? Kerana kalau ikutkan, senang sangat untuk For Handsome Boy mendapatkan chicken dinner kali ini di map Rondo. Kalau tembakan dalam kedudukan berbahaya, nampaknya Elma seperti akan dihilangkan secara langsung, tapi sekarang ini terus dihilangkan, Erik, secara tiba-tiba sebenarnya. Rukiah, adakah dia akan dihilangkan seperti tidak sekarang ini? Tapi nampak malang sekali, kedudukan yang sangat-sangat berbahaya. Agak begitu terdedah Rukiah di hadapan pasukan daripada For Handsome Boy. Memang sangat begitu menakjubkan kali ini. 2 lawan 1. Rukiah akan berhadapan dengan 2 pemain daripada For Handsome Boy yang ingin mendapatkan triple chicken dinner mereka di map kali ini, map Rondo, yang sangat-sangat memberikan mereka kelebihan kali ini. Satu tembakan telah boleh lepaskan. Nampaknya satu pengisian nyawa. Triple chicken dinner daripada For Handsome Boy. Ya, tepat sekali. 20 mata singkir pada kali ini dilakukan oleh mereka. Wow, mereka menunjukkan ini bukanlah satu perkara yang mudah, tapi mereka boleh lakukan dengan sangat-sangat cemerlang, Arif. Permulaan map yang pertama 21 kill, map yang kedua 11 kill, dan map yang ketiga 21 kill, menjadikan total untuk kill sahaja 53, tak termasuk dengan placement point. Kalau masuk placement point lagi kan 80 ada dah. 80 ada dah. Agak sukar untuk dikejar sekarang ini, di mana kita katakan kesembahan yang ditunjukkan oleh pasukan For Handsome Boy agak sukar untuk ditandingi sebenarnya, jujur cakap. Takat yang kita saksikan dari perpustakaan yang pertama, diorang tahu bila yang diorang perlu agresif, bila diorang perlu pasif. Dan kita dapat lihatkan pergerakan yang dilakukan oleh mereka
Memang sangat-sangat kita katakan strategik. Yup. Betul. Itulah. Memang nak tak nak kalau kalau next map 3 lagi yang berbaki mereka perform dengan begitu cantik, kita pastinya akan ketahui champion ni dengan lebih awal sebenarnya. Map yang kelima mungkin akan tahu champion siapa. Ya ke? Mungkin lah kalau mengikut pengiraan matematik lah, Kalau So, kalau dia nombor chicken tak satu pernah menipu lah Nombor tak pernah menipu Kalau yang menipu tu siapa? Tapi tak tahu. Takut lah. Takut nak sebut lah. Apa takut? Tapi berbaki dengan 3 map selepas ini, jangan ke mana-mana, kita akan berehat agak begitu lama juga, Eric. Yup, kita akan kembali untuk pertandingan yang keempat selepas solat Zuhur kalau tak silap saya. Itulah dia. Kita akan berhenti berehat seketika. Bye bye guys. Kita akan kembali selepas ini.